Okey guys, pada video kali ini saya akan buat penerangan ringkas saja dulu introduction kepada bakal BSC kita yang tertanya-tanya apa kelebihan dia, macam mana komisen dia. Jadi sebelum kita cerita keseluruhan berkenaan dengan nak jadi BSC ini, kita cek dulu plan. Sebab apa? Kalau plan tak padu, apa saja plan komisen tidak akan terjadi. Jadi yang paling penting adalah plan. Kita lihat dulu plan dia ya. Dari plan B1 ni prepaid saja, ada 5 plan, 2 plan bulanan. And then ada plan weekly, plan daily dan yearly ya. Okay, kita lihat dulu plan bulanan. Tengok yang paling top kita jual ni ya. Yang paling top kita jual ni plan dia RM25 dapat 110GB, iaitu pecahan dia 100GB pakai dekat phone, 10GB boleh hotspot, total dia 110GB ya. Dan data ni 5G jalan, 4G pun jalan. Pada harga RM25 ni memang sangat-sangat berbaloi ya. Di samping itu juga ada unlimited call ya. Dan plan ni untuk tempoh 30 hari. Okay, yang kedua plan bulanan ni adalah plan RM35. 250GB yang mana 200GB boleh pakai dekat phone, 50GB boleh hotspot. Kedua-dua data ni sama juga, 4G jalan, 5G pun jalan. Jadi kedua-dua plan ni memang sangat padu ya. Plan weekly ni pun padu, RM12 ada 15GB high speed semuanya. Plan daily pun padu ya. Plan daily ni RM3, 3GB. Okay, last kali ni plan yearly. Plan yearly ni memang padu. Di samping harga dia memang murah, standing dengan mana-mana telco yang buat networking. Tetapi dekat sini ada kelebihan padu yang telco lain tiada ya. Kita ada 10GB basic internet dengan kelajuan 512 kbps, masih boleh menghantar gambar atau teks WhatsApp dan ianya valid untuk setahun. Jadi ini memang gila padu ya, sebab tempat lain belum ada lagi. Dengan adanya basic internet ni dah boleh pakai tanpa perlu melanggar apa-apa plan. Tetapi jika kita memerlukan langganan plan data yang laju, jadi kita dah langgan yang setahun ni, ini sesuai untuk family ya. Jadi ini 12 bulan. At any time, jika kita nak melanggan, kita boleh melanggan sama ada RM3 satu hari, RM12 untuk weekly ataupun bulan-bulanan ni. Jadi bermaksud at any time nak melanggan harian ke, mingguan ke, bulanan ke, sentiasa dalam keadaan padu dan senang nak melanggan. Dan app dia mudah nak pakai ya, boleh langgan pakai app saja. Jadi kita dah tahu plan ni padu. Kita tambah lagi dengan kepaduan kita, dapat free season top up berkomisen paling tinggi. Yang menjimatkan boleh jimat lagi 4% jika dia belajar menopak sendiri. Jika dia dah mahir, dia boleh jual semua top up, menjadikan phone dia percuma. Contoh kalau jual RM50 U Mobile, dah untung 8%. 8 kali 5, 40, dah untung RM4. Kalau 10 orang top up dengan dia, dah RM40. Jadi kalau nak melanggan plan bulanan RM35 atau RM25 ni, dengan keuntungan top up ni sudah menjadikan bil dia sudah jadi percuma free setiap bulan ya. Okay. Sekarang plan dah padu, kita cerita pula pasal komisen. Pasal komisen ni saya tak mau sentuh semua, tapi saya sentuh yang penting saja. Iaitu level pertama kita dapat 10% tanpa KPI. Macam ni lebih kurang. Semua ni kita boleh register Infinity seramai mungkin. Yang ini tiada KPI langsung ya, tiada KPI. 10% kita dapat. Kalau kita tak mendaftar pun pada satu bulan, tier 1 ni confirm dapat ya. And then kita akan dapat komisen seterusnya. Dia tier 2, tier 3, tier 4, tier 5. Yang ini pada tier kedua ni kita dapat 3%. Tier ketiga ni kita dapat 2%. Tier keempat ni kita dapat 1%. Dan tier kelima ni kita dapat 0.5%. Kalau dicampurkan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.5%. Memang sangat besar. Sudahlah besar, dapat 5 tier. Bermaksud kalau kita bina network sebesar mungkin sehingga tier kelima, kita memang boleh menjana income yang sangat besar ya. Dan plan marketing ni disebabkan plan data tu padu, insyaAllah ianya boleh dilakukan. Okey. Sekarang saya cerita sikit pasal KPI. Dah ada sampai 5 tier ni, KPI dia macam mana ya. KPI dia macam ni. Boleh tengok dekat sini informasi tu. Seperti mana yang saya cerita tadi, tier 1 tiada KPI ya. Langsung tiada KPI. Tak daftar pun, confirm tier 1 dapat 10%. Untuk dapat di tier 2 dan tier 1, ya kita dapat 2 ni. Of course tier 1 memang tak ada KPI. Tapi nak dapat 2 tier ni, kita hanya perlu satu pengaktifan. Minimum plan 25 ataupun 35. Salah satu lah. Jadi kita dah dapat 2 tier. Kalau nak dapat 3 tier, kita register satu lagi tambahan. Bermaksud 2 registration melayakkan kita dapat 3 tier. Sama juga plan tu mestilah plan 25 atau 35. Dan kalau nak dapat 4 tier, kita kena register 3. Sama juga 3 pendaftaran minima Ultra Plus 25 ya. And then last kali kalau nak dapat 5 tier, kita tambah lagi satu pengaktifan. Iaitu 4 pengaktifan dapat 5 tier. Sama jugalah. Semua 4-4 tu minima Ultra Plus 25. Jadi kalau kita berjaya dapat 4 pendaftaran, maksudnya kita cover sehingga tier kelima ya. Tetapi seperti mana yang saya cakap tadi, KPI ni tidak menjadi isu jika plan dia padu. Dan memang plan B1 tu padu. Okey, ini kita cerita income pasif. Ada juga income active yang lain, boleh baca dekat sini ya. Jadi e-wallet boleh dapat sehingga 5%. Tapi sekarang ni kita pakai SRS, kita dapat 4%. Dan untuk jualan SIM card, kos kita RM4.5, kita jual RM5. Untung 50 sen.
And then AI ada juga RM6 per line. Yang ini dia ada schedule dia, kena tengok ya. And then activation, setiap satu activation SIM card tu RM1. Okay, AI ni langganan plan. Dia ada jadual dia ya. Ini semata-mata pengaktifan SIM card je sudah dapat RM1. MMP pula ada promosi pada ketika ini RM15. Paling tinggi dalam pasaran buat masa sekarang ya. Tetapi untuk layak MMP ni mesti melanggan salah satu, iaitu plan RM25, plan RM35, layak terus insentif MMP RM15 ni ya. Dan insentif lantikan dealer ni akan datang. Ini kalau dah siap ready starter pack yang berharga RM100 tu. Jadi kita dapatlah setiap kepala dapat RM40. Tetapi yang ini tak berapa penting sangat. Kita register cara sekarang ni RM53, cara santai ni lagi senang. Sebab apa? Dalam keadaan murah, user boleh daftar tanpa membebankan. Okay guys, itu informasi asasnya. Nanti saya akan cerita juga simulasi bagaimana nak dapat income kalau kita mendaftar sesuatu plan tu. Yang tu kemudian ya. Jadi itu saja buat masa ni. Yang paling penting, plan data padu campur dengan plan commission padu, campur dengan KPI yang tidak membebankan. Jadi jikalau berminat, boleh roja-roja rakan-rakan tim Titan 1 Malaysia, sebab tawaran kami bukan sekadar SIM card. Kami berikan sekali sistem top up berkomision paling tinggi dekat Malaysia. Yang ini yang bernilai RM200. Tapi kita bagi percuma saja, dan apabila anda menopak diri sendiri dan family untuk plan B1 ni, jimat 4%. Kalau rajin menjual top up, semua komisen dekat sini adalah tertinggi di Malaysia ya. Jadi kami bagi umpama macam jual nasi, dapat air ni free. Dan air bukan air kosong, air Milo, sebab komisen ni tersangat tinggi. Kami jual SIM card B1 ni, kami bagi sistem top up berkomisen paling tinggi ni secara percuma, siap lengkap dengan nota gambar, video dan grup support yang terpadu. Kalau jual U-Mobile ni, contoh RM50, kita dah untung 8%, kita dapat RM4. Kalau 10 orang, dah RM40. Menjadikan bil kita tu tadi, sama ada plan 35 atau 25, sudah menjadi percuma ya. Jadi tiada tawaran sepadu ini dekat mana-mana tim lain satu Malaysia. Jika berminat, roja rakan-rakan tim Titan 1 Malaysia. Itu saja, sekian, terima kasih.